Secara keseluruhan memang menepati ramalan untuk orang sebelum konsert ni. No. Saya tak ada. Walaupun saya dah rehearse pun, saya cakap dengan masa rehearsal tu, okay? Hari Sabtu. So, diorang tanya saya, siapa? Cakap, boleh tak tahun ni tak ada juara? Kan? Maksudnya semua tak layak ke? Maksudnya semua tak layak ke? Bukan. Boleh tak saya bagi semua nombor 6? Baik. Kita tak tulis ni. Tulis. Oh, tulis. Ya. Lah, kau semua tulis. Semua tulis. Ya. Kenapa tak bagi Sebab Sebab saya tak jumpa lagi. Saya tak jumpa macam dulu. Kalau dia nyanyi aja macam jam macam tu, saya dah jumpa. Saya dah jumpa kuman dia yang dia boleh merebak daripada Jumaat tu sampai Minggu. Yang hari Sabtu saya tak jumpa kuman tu. Walaupun dia full dress rehearsal. Walaupun dah full dress rehearsal. sepanjang 12 minggu ni. Kau cakap cerita apa ni? Cerita final ke 12 minggu? juara? Juara. Jangan salah faham, takut cakap ini masa sampai masa hari Sabtu. Jangan kata malam ni pula. Ini kita hari Sabtu kan. Hari Sabtu. Kalau kau tanya aku juara tu daripada 1 sampai 12, aku tak tahu mana satu nak buang daripada awal. Tak tahu mana satu nak buang dulu. Sampailah ke ini, kau tanya aku siapa juara, aku tak tahu siapa juara. Unpredictable. Sampai ke hari Sabtu tu, saya kan cakap dengan produser, aku tak jumpa siapa juara. Sampailah tadi siang, tapi tadi siang kita especially rehearsal final dengan the final rehearsal pukul 3 petang tu sampai pukul 5, that's 2 jam. Dia orang nak try, say no, you do it tonight. Tak ada nak rehearse apa-apa, do it. Kau nak buat apa kau buat. Kau ulang. Aku dah bosan, aku dah tak boleh jumpa dia mana satu kau kan. Yang aku tahu muzik dah okey, kau punya part semua dah okey, cuma how you masukkan you punya soul dalam lagu tu. So simpan suara kau, sebab kau top pakik untuk malam ni. Mana yang artis datang lambat macam Rosa macam itu, yang itu kita orang rehearse. Malam keluar is macam tu, ini macam tu, dia tu macam tu, dia tu macam tu, dia tu macam tu. Rest that's Tu Datuk tidak makan dengan markah kan. Markah yang tahun ni agak kedekut sikit lah. Judul orang kata lah, saya nak tanya Datuk sendiri lah. well, kalau you kira kedekut tu, that is bukan kedekut. Itu bukan kedekut. Kita orang tahu bunyi yang unpredictable. So bila bunyi tu predictable, kau dapat markah pun predictable lah. So markah tu memang selayaknya lah dia dapat macam banyak tu kan. So, kalau tengok pada The Marks kan, kita boleh kata the quality kurang ke macam mana? Is it Like that. Sebab kita bekerja, you know, bila penyanyi jemputan datang, okay, especially bekas mantan juara, okay, dia letak mic aja, you boleh rasa vibe tu tau, bunyi dia hidup tau. Dia so markah dia macam tu. Mau peher? Mantan tu lain. Itu belum yang macam opening. Mantan tu keluar. Bunyi lain. Mega semua. So maka kita orang tak pernah loki. You deserve loki. So, mungkin ulas sikit berkenaan bunyi malam ni yang nampak sangat mewah yang Bunyi. Music. Okay, saya sangat mewah dekat saya pergi sini sebab saya adjust sendiri. Okay. Yang kat luar tu, korang bunyi macam mana? Okay. Puas kan? berapa Lagu duet pas. kalau boleh berapa ramai pemuzik 33. Ya. Tapi kalau dia bagi masa lagi seminggu, 2 kali lagi start tadi. so tu cabaran yang kata nak menyiapkan skor muzik tu dalam That's what I'm saying. Saya dapat hari Senin baru potong lagu. Hari Selasa tu
baru arrange dengan orkestra. 26 lagu, 4 hari, orang gila je kerja. So, memang kita orang boleh buat. Tapi intelek tu tak ada, inilah. Kalau ditapis lagi seminggu, is much better. Tapi itulah cabaran GV. Macam GV pun dah 12 tahun kan. Macam what's next for GV 13? Okey. Kalau di saya ada lagi GV 13, saya nak tukar rules. Antaranya? Kita orang pilih lagu, not you. Wah, very dead. Johor. Kita orang bagi Chan nyanyi lagu you first week. Second week, you tak tahu apa lagu you dapat. But of course lah, kita study kelebihan dia, apa yang dia boleh buat, apa yang tak boleh buat. Tak adalah kita bagi satu lagu yang dia tak boleh buat, itu mendajal, tak. Tapi tak risau ke nanti peminat salahkan juri pula bagi lagu, tak kena lagu lagi. Well, kerja lebih, bayar gaji lebih lah kan. But itu bukan pasal duit, okay. Bila you tengok contoh fun faith orang, okay, dia tak tahu lagu apa tau. So bila dia dapat lagu, cerita daripada Zero, dia dapat lagu tu, dia macam ni, kamera ambil tau. Dia very real tau. Dia bukannya ni lagu kau, lagu aku, itu semua propaganda kau. Yang ini dia tak tahu. Tiba-tiba dia dapat. Yang dapat tak suka buat muka. Itu Go TV. Kan? Itu Go TV. Okey. Bila dah dapat, okey, yang ada tu belajar bersungguh. Keluar lain. Yang ada, keluarlah perangai karat dia. Dia buat dia suka. Macam-macam. Itu Go TV. Itu baru GV. Kalau setakat predictable ni, saya 12 tahun pun, saya macam tukar. Change. Music ni change. Tok, siapa yang rasa you nak tengok dalam GV lah? Okay, you pun sendiri ada you punya nak tengok wishlist you sendiri. Wishlist. Saya terima apa yang ada. Yang diberikan. You must understand tau. Sini saya bagi tahu satu benda yang kamu tak nampak. Bekas-bekas juara TV, juara GV, semua adalah penyanyi kelab malam. Cuba cek, semua penyanyi kelab malam. Nak queue tak? Queue tak malam. Siti Nadiana je tak kelab malam. Siapa cakap? Dia cakap. Saya tahu dia kelab mana, saya pergi. Mana? Kelab mana? Saya pernah lah. Saya cakap, okey, so bila kelab malam, you belajar banyak lagu. 300-400 lagu. See? Ya? Dan bila you dapat lagu yang orang bagi, you tak ada masalah. Nak hafal lirik, ini semua you tak ada masalah. Kelebihan di situ. Kelebihan di situ. Macam nak queue semua kan? Okay. Terima kasih, Tok. 10 tahun depan.